Kita ni pun tak best. Semua tak best. Aduh, apa yang aku perlu buat ni? Kat luar macam pagi-pagi kan. Apa kata kita pergi dekat cari-cari dah. Tapi kat Brookhaven ada mall tak? Baik, kita pergi dulu. Jom. Oh, ini ke mall Brookhaven? Macam besar. Saya nak pergi check kat dalam. Wow. Ush, movie. Tempat duduk. Ada jual tangga. Sofa lagi. Ush, ada baju terbaru. Ush, ada berita. Tempat berita. Oh, tempat ganti-ganti baju. Gia lagi. Ush, Saber Pro. Macam kita boleh beli game kan? Ada dance studio dengan gym. Kalau macam tu, saya pergi beli barang-barang dulu kat mall ni. Bestnya beli barang-barang yang ada beli ni. Saya pergi letak dulu lah barang-barang kat dalam ni. Okey, sudah letak. So, saya rasa nak jalan-jalan satu Brookhaven. Kita jalan-jalan lah dulu sampai satu Brookhaven. Kita pusing-pusing. Okey. Wow. Sungguh cantik ini memandangnya. Wow. Ush, kat sini pun dah ada ladang Ush, pelik ni. Brookhaven ni dah makin canggih. Ush. Kita tengok lagi. Wah. Kita dah pusing-pusing, kita balik rumah. Penat saya. Kita berehat sementara. Afi pun dah berehat. Tapi Afi rasa kejap. Kenapa ada mesej ni? Mesej apa ni? Sekarang raksasa dekat Brookhaven akan datang. Apa nak jadi ni? Orang relax Afi. Kita malah kan ada. Kejap. Bila kau kenal aku? Aku pun tak kenal kau. Hehe. Aku memang dah kenal kau dari tadi. Aku tengok kat YouTube. Adik tu kau gelak. Buat orang takut ada lah. Aduh. Assalamualaikum. Siapa pula ni datang? Masuk. Kenapa kau datang ni? Kau nak buat apa? Kau dah tengok ke berita ni? Sekarang Brookhaven dah ada raksasa. Aku dah tengok dah lah. Tumpang dulu masuk rumah aku. Nanti aku siapkan teh. Nah. Aku dah kasihkan teh. Cuba jelaskan. Macam mana raksasa ni boleh datang kat Brookhaven? Okey, macam ni. Sekarang ni ada profesor dia nak serang kat Brookhaven ni. Baik kena hati-hati sebelum raksasa tu datang. Kau ada benda ke nak selesaikan? Aku pun kena fikir satu benda macam mana nak hidupkan Brookhaven ni.